Saya nak mula simpan emas, tapi macam mana nak dapatkan duit cash semula? Tuan puan yang ada persoalan yang sama, pastikan tengok video ni sampai habis. Like dan share juga untuk rujukan pada masa akan datang. Tuan puan, antara kelebihan simpan emas ni adalah antara aset yang senang dicairkan. Yang mana kalau kita ada kecemasan atau kita dah capai matlamat kita nak pakai duit, kita boleh jual emas kita ni untuk dapatkan duit cash semula. So kalau dekat Public Gold, macam mana dapat duit cash semula? Okey, ada dua cara. Yang pertama, bagi tuan puan yang nak jual dalam akaun emas tuan puan, cara dia sangat mudah. Tuan puan tekan saja button share dan tuan puan terus proses untuk jual emas ikut kepada berapa ringgit tuan puan nak dapatkan ataupun ikut kepada berapa gram yang tuan puan nak jual. Yang kedua, untuk tuan puan yang dah ada emas fizikal dekat tangan, dah ada gold bar dengan dinar, tuan puan nak terus jual emas tersebut, boleh terus pergi dekat mana-mana branch yang berdekatan untuk jual emas tersebut. Dan apabila dah berjaya proses penjualan tersebut, nanti kita akan dapat duit cash semula dalam 2 ke 3 hari bekerja. Sangat-sangat mudah. So tak semestinya orang ada duit ni boleh simpan emas, tapi orang yang ada emas pasti ada duit. So tuan puan yang belum lagi bermula, cepat terus mula simpan emas hari ini. Rujuk kepada pin video saya untuk terus mula simpan emas dengan serendah RM100. Atau tuan puan ada persoalan tanya, boleh terus kontak saya untuk saya bantu tuan puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.